Cukai kita bayar. Hasil bagaimana? Saya tak salahkan rakyat. Saya tak salahkan. People get angry. Saya yang kena bayar cukai tapi B40 tak perlu bayar. Tak betul Saya tu. tanggung ke B40? You have to contact us. You have to come to us. We will help you. Dan bersama saya sekarang pada hari ini ialah Sharifah Mariam dari LHDN. Dan bila sebut pasal LHDN ni ramai yang takut. Sharifah, betul ke orang takut dengan LHDN? Ya, kalau ikut realiti, kalau kita tengok kat luar sana memang ramai yang takut lah. Tapi dengan hadirnya saya pada pagi ini, saya nak ubahlah persepsi tu. Dengan lembaga hasil ni tak perlu takut. Okay, we are actually very friendly. Sebab kami pun sebenarnya nak membantu rakyat, sebenarnya nak memahamkan. Okay, I percayalah Charles. Yang saya rasa untuk mengubah rakyat untuk tidak suka kita, tak boleh. But at least kita boleh buat diorang faham yang diorang bayar cukai ni, duit cukai ni ke mana sebenarnya. So itu yang saya nak explain lah dalam sesi kali ni lah. Tapi banyak cubaan LHDN gagal. Orang still takut. Orang still takut. Tak betul tu Charles. Sebab saya rasa kalau pergi kat luar sana, kalau tengok itulah saya anggap macam ni lah. Tak datang, tak kenal lembaga hasil, maka tak cinta. So all the rakyat. Maka tak kenal, maka tak cinta maka tak cinta lah. So you have to kenal kami dulu. Datang jumpa kami. Come to our office. Let be friends. Instead of marah-marah dekat dalam social media or in threads, you say something not nice. Why not you come to us, tampil ke depan, bawa masalah you, bawa dokumen dan discuss dengan kami. LHDN ni pemudah cara lah. Pemudah cara. Ya, kami ni pemudah cara kepada rakyat, masyarakat dan juga untuk pembangunan negara. Dan kutipan cukai ni sebenarnya bila kita tengok topik ni pun wallet rakyat kan, is a very big issue. Actually ke mana duit rakyat ni sebenarnya? Actually kembali kepada rakyat balik, kembali kepada negara. Ini yang kita nak bagi tahu kepada rakyat. Dan rakyat kena buka minda dan buka jiwa dan hati untuk memahami bahawa duit yang disalurkan kepada cukai ni sebenarnya kembali kepada mereka balik Charles. Dia tak akan duduk dekat kerajaan sebenarnya. Sebab pembangunan negara yang kita tengah nikmati sekarang ni, bersama ni, adalah hasil daripada hasil cukai negara. Itu kata LHDN, pemudah cara. Itu kata LHDN, jangan takut kepada kami. Datang jumpa. Itu kata LHDN, kami ni friendly. Tapi apa sebenarnya kata rakyat? Kita saksikan sekarang. Okey, cukai pendapatan. Okey, kalau kita sebut cukai pendapatan ni, straight away lah kita akan terus ke lembaga hasil dalam negeri, LHDN lah. Yang saya tahu pasal income tax ni untuk mereka yang dah bekerja dan ada tangga gaji yang tertentu, mereka perlu dikenakan ataupun mereka akan dikenakan tax lah untuk dibayar kepada kerajaan dan nanti kita akan dapat balik pulangan dalam tempoh yang diorang akan bagilah. Diorang akan tolak daripada hasil gaji kita yang nanti dia akan gunakan untuk hospitalisation semualah. Setiap yang bekerja memang kena bayarlah cukai pendapatan tu. And tak kira kemasukan apa, walaupun dulu saya kerja sebagai tele-ad tu ada commission, kena tolak. Bila dapat bonus pun kena tolak juga. Bayaran lebihan cukai, maknanya apa yang kita belanja, in a way kita macam membantu ekonomi negara dan negara membantu ekonomi kita balik. Mariam, betul ke golongan makan gaji ni paling banyak bayar cukai? Tak betul tu Charles. Sebab kita ada beberapa kategori pembayar cukai sebenarnya, daripada corporate and individual. Mungkin rakyat nampak individu ni ramai sebab individu ni rakyat paling ramai. Tetapi kalau ikut pembayar cukai yang tertinggi adalah from corporate side. Yang paling banyak bayar cukai ni siapa? Saya anggap macam ni lah. Kami nampak sama-sama. Penyumbang kepada negara ni, rakyat dengan syarikat corporate team dengan rakyat ni ada come together. Diorang tak boleh berpisah. So rakyat kena bersama dengan corporate untuk memberi sumbangan kepada negara melalui pembayaran cukai ini supaya pembangunan negara dapat berjalan dengan baik dan infrastruktur negara kekal. Because you know Charles, bila kita pergi contohnya macam pagi tadi, you datang ke sini kan, ke podcast ni, you keluar daripada rumah, adakah you terkenang tak macam mana kita ni boleh datang sini tanpa keselamatan kita sangat
aman, nyaman negara kita ni kan. Tak payah kita nak risau bom datang ke rumah kita ke apa. And then bila kita datang, kita bawa Bom kereta. datang tak risau, tapi surat daripada LHDN tu risau Surat lah. cinta. Jangan risau. Surat tu yang datang daripada LHDN tu bukan untuk buat kita risau. Actually, we should be proud. Bila surat LHDN datang, itu menandakan kita sebenarnya adalah pembayar cukai yang bagus. Kita declare our income. That's why we receive surat cinta tu. Surat cinta tu just nak membuktikan apa yang kita declare tu betul ke tak. So kalau kita declare benda yang betul, kita ada dokumen yang proper, kita tak perlu takut. Jadi Mariam setujulah pembayar cukai paling banyak adalah rakyat. Rakyat dan corporate sama-sama. Dia tak boleh rakyat saja. Sebab rakyat ni berdasarkan income yang diterima. Rakyat ni kita ada dalam pelbagai golongan lah. Ya, seperti yang dekat luar sana tengah bising T20, B40, M40 kan. Syarikat ni kenapa dia juga antara penyumbang yang paling tinggi. Sebab syarikat ni bila kita tengok calculation of untung rugi, they contribute more. Sebab diorang ni deal dalam big amount. Macam individual, rakyat macam kita berdua ni, kita bayar berdasarkan income yang kita terima. Berapa anggaran cukai yang perlu dibayar oleh mereka? Ataupun kategori dia, berapa banyak yang pendapatan yang dikenakan cukai? Okay, pendapatan yang dikenakan cukai adalah berdasarkan golongan-golongan yang mereka berada ni. Dia berdasarkan income yang diterima. Kalau T20 ni kita tahu income yang paling tinggi lah. Berapa? Dia dalam berapa tu depends. Sebab kadang-kadang you rasa you kat T20 tapi you punya tanggungan sangat besar. You might fall under B40 or M40 actually. So you kena buat declaration dulu. Selagi you tak buat declaration, you tak boleh rasa you tu T20. Sebab declaration tu come with pelepasan. Kalau banyak anak kan, contoh T20 yang individu dengan T20 yang berkeluarga, yang ada ramai anak, tak semestinya orang yang income T20 tu betul-betul berada dalam T20. That's why pentingnya rakyat kita declare their income. Sebab dia nak at the end, dia akan menunjukkan dia tu berada di level mana. Diorang sendiri yang declare juga yang diorang ni T20. But actually bila diorang betul-betul submit the form, they might be not in T20. Because Tapi diorang, T20 ni macam dimarah. Dia kata, saya yang kena bayar cukai tapi B40 tak perlu bayar. tak betul Saya tu. tanggung ke B40? Oh, tak betul tu Charles. Itu tak betul sangat. Sebab T20 dengan B40 kita sama-sama membayar cukai tapi mengikut level of income. Benda yang kita contribute tu, kerajaan akan guna hasil cukai tu kepada benda yang sama. Contohnya, pembaikan jalan raya. Jalan raya yang sama juga yang digunakan oleh T20, B40. Dan bagi subsidies, contoh subsidies yang sama juga, contoh RON 95, subsidies yang sama juga yang diguna oleh T20 dan B40. Dia sama je. Tapi subsidi banyak T20 tak dapat. Tapi cukai dibayar. Sebenarnya subsidi banyak tak dapat sebab T20 ni juga kalau kita tengoklah lifestyle dia orang kan. Okey, saya bagi contoh lah Charles. Logik tak? T20 you drive, you bawa kereta mewah kan. Jadi B40 ni bawa kereta contohnya Imas biasa. So you T20 melayakkan you untuk pakai kereta mewah. Jadi it's unfair also lah untuk T20 kata mereka tak dapat apa-apa sebab income dia orang memang melayakkan mereka untuk pakai benda-benda mewah. Jadi bagi saya dalam pemberian pembayaran cukai ni adalah kebersamaan antara rakyat. Tanpa kira T20 or B40, kita bersama-sama menyumbang kepada kemakmuran pembangunan negara. Sebab negara yang tak ada struktur cukai yang mampan, negara tu akan fail. Pernah dengar tak saya ada buat kajian sikit lah tentang negara Greece. Salah satu sebab mereka gagal dan bankrupt at one time disebabkan pembayar cukai mereka tak bayar properly. Dan adakah kita di Malaysia ni nak berada seperti Greece di mana contohnya saya ada simpanan dalam bank dan disebabkan negara saya bankrupt, saya tak boleh keluar pun duit simpanan tu. Dekat Malaysia ni ramai yang tak bayar cukai ke? Tak juga, semua bayar, semua patuh. Sebab kami tengok kalau ikut pengemukaan e-filing semua meningkat dan sangat membanggakan dan kami mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada rakyat Malaysia kerana sentiasa support pembangunan negara dengan datang ke depan buat declaration dan buat pembayaran cukai. So sekarang ni kalau nak bayar cukai ni very easy dah sebab kita ada e-filing semua di hujung jari kan, hujung jari. Saya personally tak ada rasa terbeban sebab saya sendiri bujang. Nak cakap terbeban sangat pun sebab nanti kita akan dapat juga pulangan tu balik. Tapi cuma jumlah tu bergantung kepada apa yang kita
daripada cukai yang kita kenakan lah. Dia ada pro and cons lah. So saya dah 6 tahun untuk diorang buat potongan ni semua. So dia ada pro and cons. So kita akan dapat pulangan balik. Benda ni pun banyak membantu. Cuma dari segi sistem diorang sangat susah untuk kita nak settlekan benda-benda ni semua. Dan bila kita nak call diorang pun susah nak dapat. Bila kita lambat bayar, diorang akan kenakan penalty. Bila kenakan penalty, semua nak cepat. Tapi bila buat pulangan kita, ambil masa. Itu memang kiraan dia orang lah. Apa pun kita ada, bila dia kenakan dengan cukai pendapatan yang potongan berjadual tu, tak adalah terasa terbeban sangat because dia potong tiap-tiap bulan. So bila kita dah final kita punya ni, memang akan dapat pulangan balik lah. Oh, tak terbeban. Sebab benda tu memang kita semua kena buat. Dah banyak yang kita dapat dari dari government lah. Maknanya apa yang kita guna pakai semua tu adalah tax. So memang tanggungjawab kita. Nak ke tak nak memang kita kena bayar. Sebab dia datang balik dekat kita kemudahan tu. So saya tak rasa terbeban. Soalan yang sangat-sangat bagus. Ya. Without thinking memang terbeban lah. Memang terbeban. Walaupun dia tanggungjawab, tetapi dia masih terbeban lah untuk saya. Memang kita bayar, tetapi ada juga lebihan. Lebihan yang kita dah bayar lebih, dan ada juga lebihan yang kita dapat balik selepas order declaration, selepas order verify lah. Tapi dalam keadaan ekonomi mencabar ni, Yes, ramai yang bertindak untuk lari daripada bayar cukai sebab dah susah. Nak bayar bil elektrik, nak bayar bil air, nak bayar rumah, nak bayar duit kereta. Lepas tu dapat surah daripada LHDN. Macam mana tu? Bila Charles cakap, saya tak agree. I beg to differ because bila Charles kata lari daripada membayar cukai tu, tadi kata surat cukai datang. Itu tak lari. Bermakna dia declare. Kalau you dapat surat, bermakna you dah berada di dalam kategori yang you memang sedang menjadi pembayar cukai yang patuh. Okay? Cuma surat tu datang meminta kita untuk kemukakan dokumen yang sepatutnya untuk memastikan kita layak untuk dapat pelepasan tu. Itu sebab kita dapat surat cinta. Surat cinta tu bukan surat penalize untuk penalize rakyat, tak. Tapi kita nak rakyat tampil ke hadapan buktikan bahawa apa yang dia claim dekat pelepasan tu, dia ada pembuktian-pembuktian tersebut. Itu sebenarnya yang lembaga hasil minta. Jadi apa yang berlaku jika seseorang individu itu tidak ikhtiar dia punya pendapatan dan tak bayar cukai? Saya ambil contoh paling mudah lah sebab kita cakap tentang rakyat kan. Saya tak nak guna bombastic word. Section 104 tu ialah sekatan perjalanan. Okay. Kalau ikutkan, kita ni kita tahu dia elak. Tapi dia nak pergi luar negara. Kalau you dah nak pergi luar negara, bermakna you memang ada income. Sebab you nak pergi melancong ataupun nak keluar negara. So, bila kita tengok keadaan macam ni, apa yang kita buat, kita adalah bersama dengan agensi lain untuk kita block pembayar cukai ni untuk keluar negara. Supaya dia tampil kepada kita untuk buat declaration yang betul. Tapi ramai yang pergi ke luar negara bukan untuk bercuti saja, mereka pergi untuk mencari nafkah. Betul. Pendapatan. Kalau betul. dia dihalang untuk pergi ke luar negara, macam mana dia nak bayar cukai? Kenapa dia dihalang in the first place? Mestilah ada income yang dia telah create di dalam negara dia, betul tak? Dekat Malaysia ni. So, kita terpaksa tahan juga. Takkan tak ada pelepasan sikit? Ada. Lembaga hasil tak adalah kejam macam tu, Charles. Boleh ada pelepasan. Kita akan lift off pelepasan 104 ni dengan syarat pembayar cukai ni datang jumpa kita dulu ataupun call kita dan kita akan tengok history dan dia kena ada certain procedure lah. Kalau dia mungkin kena bayar sedikit lah kan kepada lembaga hasil untuk membuktikan komitmen dia untuk jadi pembayar cukai yang boleh patuh kepada undang-undang percukaian negara ni, dan kita akan lift off dalam tempoh masa yang dia nak pergi itulah. Once dia balik, dia kena datang menghadap kita balik untuk selesaikan isu-isu percukaian dia yang membuatkan dia kena sekat tu. Tapi ada kes juga ramai yang dah sampai airport, dah beli tiket baru dapat tahu ada sekatan. Betul lah tu sebab dia tak check. Kalau Charles tengok kat billboard, kita dah letak besar-besaran kan. Check section 104 dulu. Check sekatan perjalanan sebelum kita membeli. Okey, macam mana nak check? Senang saja. Everything di hujung jari. Boleh masuk ke dalam website kami untuk check, untuk call kami punya pegawai ataupun call kami sendiri atau hadir ke pejabat kami. Dan kami definitely akan bantu. Apakah hukuman yang paling orang kata paling teruk lah kalau orang ni, individu ni tak bayar cukai? Dia lari daripada cukai pengisytiharan dia untuk satu tempoh masa yang lama. Bila sebut hukum tu, Charles, macam nampak lembaga hasil sangat ganas dan sangat kejam lah. Kami tak macam tu. Kami tak akan hukum pembayar cukai dulu. Ganas? Tak. Takut. Kita ramai yang takut. Saya pun takut. Tapi lepas kita punya podcast ni, you'll be enjoy. Maksud you akan faham. Sebab saya kena fahamkan rakyat, saya kena fahamkan Charles juga. So saya letak diri saya, kita tak hukum Charles. Bila katakanlah ada deferred
deferred daripada segi pembayaran cukai, kita akan contact pembayar cukai dulu. Salah satu, kalau dia susah nak dihubungi, sebab itu ada sekatan. Sebab kita tahu once dia keluar negara je, kalau dia disekat, dia akan datang balik cari kita. Betul tak? Sebab dia nak pergi luar negara ni. So kita tak kejam macam tu. Sekatan 104 tu adalah paling simple je supaya dia datang kat kita. Dan kita tak penalize dia terus. Kita akan bagi surat, kita teguran, kita akan bagi surat peringatan supaya dia datang jumpa kita, bincang kita. Dia pembayar cukai ni, first thing je, dia kena ringan kaki datang ke lembaga hasil, jumpa kami, buat discussion. Sebab pegawai-pegawai lembaga hasil ni semua okey. Kita dah memang menanti untuk membantu. Kalau kita nak cakap pasal bayaran kepada LHDN sebelum ke luar negara jika ada sekatan dan sebagainya, takkan LHDN tak ada macam konsep macam ansuran bayar bulanan ke dan sebagainya? Actually, kalau ikutkan sekatan 104 ni, mesti dia dah culas banyak lah. Tapi kalau kita nak buka dia, kita tak suruh dia bayar semua sebab kita tahu dia nak keluar negara. So, dia akan bayar minimum yang dia boleh bayar. Itu maknanya pentingnya discussion. Dan di sini itulah pentingnya pembayar cukai kena hubungi kami. Dia tak boleh senyap-senyap macam tu. Bila dia senyap, itu yang dia asyik miskonsep, salah persepsi tentang lembaga hasil. Macam saya cakap tadi lah awal, tak kenal maka tak cinta. You have to contact us. You have to come to us. We will help you. Sebab kami pun tak adalah nak punish pembayar cukai. Sebab kita tahu pembayar cukai ni adalah our asset. Rakyat ni asset negara, Charles. Sebab mereka ni adalah generasi-generasi dan they are future leaders. Dan kita perlukan diorang untuk pembangunan negara. Jadi dengan kaedah-kaedah ataupun pendekatan seperti ini, LHDN yakin mampu mengubah macam persepsi rakyat terhadap LHDN? Yakin. Betul. Ya, yakin. Ya, mestilah. Kita pun, dia macam ni, Charles. Kami nak buat rakyat suka kami memang impossible lah, kan? Sebab duit mereka, macam diorang anggap kita ambil duit mereka. Actually, lembaga hasil ni just pengutip cukai je. Pengutip cukai, kami ni pemudah cara. Agensi yang mengutip cukai negara, pemudah cara antara masyarakat dengan kerajaan dan juga pembangunan negara. Okay, so kami ni adalah jadi itulah saya rasa sebab nama kami kutip cukai apa semua tu, itu yang buat orang rasa gerun, orang marah kat kita. Tapi sekarang ni tujuan saya berada di sini adalah untuk memberi explanation ke mana kutipan cukai ni yang kita bawa. Actually berbalik kepada poket rakyat sebenarnya. Cuma sometimes rakyat ni dia nampak duit je, dia tak nampak facilities yang kita sediakan. Dari rakyat kepada rakyat. Dari rakyat kepada rakyat. Ya, betul. Saya pun one of pembayar cukai, Charles. Saya pun rasa macam saya kadang-kadang saya rasa saya tak pakai pun duit yang saya contribute tu. Tapi saya nampak bila anak bangsa kita dapat pursue dia punya study, anak bangsa yang daripada keluarga yang susah, rakyat yang tengah susah, abang-abang Grab dapat hantar makanan ke rumah pelanggan, dapat pakai motor yang maksudnya lalu jalan raya yang sangat tak ada lubang lah apa semua, okey kan. So itu adalah pembangunan yang dan menggunakan duit rakyat juga kembali kepada mereka dengan cara itu. 1 hingga 10. 1 paling rendah, 10 paling tinggi. Mariam, rate sistem pencukaian Malaysia ni dekat mana? Sistem pencukaian kita kalau nak kata 10 belum lagi lah. Ya? Sebab kalau 10 ni bermaknanya dia macam Sweden semua tu lah kan. Finland yang maksudnya pesara pun. You tengok sekarang ramai benefit yang baik, benefit yang baik. So nak memberi benefit yang baik ialah rakyat jangan marah bila kita tingkatkan kutipan cukai. Kutipan cukai kita ni masih rate dia masih di bawah. Negara-negara maju yang macam Singapura, Australia, dia punya rate sangat tinggi. Sangat tinggi compare dengan kita. Kita masih, sebab itu kita tak capai 10 lagi. Kalau kita capai 10 ni maknanya kita dah the highest of collection of the tax. Actually, policy makers kita masih berbaik hati lah, masih consider. Sebab itu, yang kat luasannya, netizen yang marah dekat threads ke, dekat social media, kita tak marah. Kita anggap komen-komen netizen tu kita ambil sebagai guideline untuk kita ubah polisi kalau perlu. Sebab itu komen-komen yang membina. Yang membina. Walaupun orang tengok macam negatif, tapi kami di lembaga hasil anggap membina. Yang mana yang boleh kita buat penambahbaikan, kita ambil komen tu, kita discuss, kita buat, kita berbincang, dan mungkin sebab itulah setiap kali bajet, Charles akan dengar, rakyat
rakyat akan dengar lah perubahan-perubahan insentif, perubahan-perubahan polisi on tax, sebab kita ambil kira keluhan rakyat di luar sana juga. Kita tak ada ignore terus. So, saya rasa rakyat Malaysia ni dia suka bandingkan Malaysia dengan negara yang lebih baik, Ya. dan mereka jarang membandingkan dengan negara yang lebih mundur Betul, ataupun betul. berdepan dengan situasi yang lagi teruk dari kita. Saya suka statement you. Setuju. Rakyat Malaysia suka banding dengan negara yang lebih maju. Okay, fine. Kita dah banding dengan negara lebih maju. Tapi adakah kita bersedia dari segi jiwa kita, minda kita untuk membayar cukai setinggi seperti negara maju ni? Kalau kita nak banding dengan negara maju, kita kena ubah mindset kita. Kita kena pastikan mindset kita bersedia juga untuk membayar cukai ekstra lah supaya kita enjoy macam negara maju. Mariam, berapa kutipan LHD untuk tahun 2025? Okey, tahun 2025, tahniah kepada semua rakyat Malaysia kerana menyumbang kepada kutipan yang paling tertinggi lah setakat ini, iaitu 203.991 bilion. Tahniah Banyak semua. tu. Banyak. Dan yang menggembirakan, banyak lagi polisi-polisi yang kita boleh propose kepada kerajaan untuk beri lebih lagi kepada rakyat. Contohlah pelepasan untuk yang apa tu? Yang wanita yang sukar nak mendapat baby, because we know the cost of IVF sangat mahal. Kesuburan. So kita bagi pelepasan kat situ. So rakyat boleh tuntut. So bermakna kita faham kos untuk mendapatkan baby pun tak easy kan. IVF semua tu very expensive. Dan kalau kita patah baliklah sekejap kepada zaman COVID. Masa COVID. Kan COVID kan. Cuba tengok. Disebabkan kita berjaya mengutip cukai negara, maksudnya kami ni lah jadi pemudah cara ni, negara lain bila the whole world been attacked by COVID-19, right? So negara kita masih stable tau. Even kerajaan immediately boleh bagi buat sumbangan lagi kepada rakyat. Macam mana kerajaan boleh bagi sumbangan kepada rakyat yang banyak terjejas dengan COVID-19 ni adalah kerana kutipan cukai yang teratur ni lah. So benda tu kembali balik kepada rakyat. Itu antara contoh-contoh lah yang saya boleh share jugalah. Banyak macam ni dah dikutip, rakyat pun dah bayar banyak macam ni. Dia pergi kat sektor-sektor mana sebenarnya? Kepada semua. The main infrastructure yang patut berada di dalam negara apa? Kesihatan, keselamatan, education. Jadi semua benda-benda ni the main things yang dalam sesuatu negara, basic thing yang sesuatu negara perlu ada. Infrastruktur, pembangunan, even pelaburan. This is all the sector yang kita yang kerajaan perlu tackle dengan menggunakan duit percukaian ni. Okay, saya ambil contoh yang paling simple lah. Education. Okay, education, kalau you pergilah ke luar negara, you see how expensive education. Kita ambil negara jiran kita, Thailand. Saya pernah tanya sahabat saya dekat Thailand, kenapa you susah sangat nak masuk kepada sesuatu sekolah ni? Dia kata dia perlu cari duit untuk bayar sekolah kerajaan tu. Dekat negara kita, boleh je pergi. Even buku teks pun kita masih bagi free. Tapi yang bagi parents yang choose untuk hantar anak ke swasta tu, even negara kita ni ada option lagi. Kita nak masuk kerajaan atau hantar anak ke private sector punya school, right? So untuk negara kita sangat mewah. Sebab rakyat kita boleh memilih. Kat Thailand tu dia tak boleh. Even hantar ke kerajaan pun dah terlalu mahal juga. Ramai rakyat yang especially lepas e-filing ni, mereka kata dah bayar cukai banyak tapi tak nampak mana duit tu pergi. Impossible bila rakyat kata tak nampak, Charles. Memang nampak. Tapi pernah come through kan those kind of statement. Bagi saya lah, saya tak salahkan rakyat. Saya tak salahkan. People get angry. Contohnya mungkin waktu e-filing tu, people tengah nak raya, everything. Of course people get angry. Tapi saya sukalah waktu nak raya hari tu, ramai yang dapat refund kan? Ya. Saya pun dapat refund. See? So, nampak tak? People dah senyum. Dia macam ni. Bila you bayar, of course lah you rasa you marah. Tapi you lupa, bila you bayar secara teratur, bila you buat declaration end of the year during e-filing, tup, you dapat di refund. Itu benda yang kita nak rakyat sedar juga. Dia macam saving lah untuk rakyat. Maksudnya saving yang you tak boleh nak kacau. End up bila you buat declaration kepada lembaga hasil melalui e-filing, you dapat balik refund tu. At least you ada pocket money. Terutama sekali during hari raya lah, people menanti-nantikan. Bagaimana pula dengan macam LHDN, ada tak dia punya mekanisme untuk kesan income yang cash payment ni? Kadang-kadang yang declaration tu berdasarkan kepada apa yang masuk dalam akaun, pendapatan gaji dan sebagainya. Bagaimana dengan individu-individu yang buat kerja
cash payment terus? Ada. Mekanism dia ialah e-invoice lah. Sebab definitely cash ni kita akan guna untuk beli barang juga kan. Jadi mungkin macam diorang nak simpan, diorang tak nak tunjuk diorang banyak cash, but end up diorang pergi beli kereta ke dalam bentuk cash, still e-invoice tu akan tertera maklumat pembeli tu dan juga penjual. Di situlah kita dapat collect data pembayar cukai yang ada cash banyak tapi dia tak declare. But when they purchase something, dia masuk dalam sistem kita, kita dapat detect. So kat sinilah sebenarnya ketirisan hasil kita dapat control. Sekarang banyak kes macam influencers juga dapat surat cinta daripada LHDN sebab pendapatan terlalu banyak. Sebab kalau nak tengok pendapatan biasa mereka sangat kurang, tapi dari segi aset yang mereka ada sangat tinggi. Itulah tak tally kan. Tapi So how do you actually detect those kind of thing? daripada kita buat cross check method, kita tengok apa yang dia pakai, apa yang dia earn. Kita tengok kalau you earn banyak, of course you dapat pakai barang mewah. So kita jangan risau. Influencer tak perlu risau. Kalau you memang layak untuk pakai barang mewah, bermakna income you adalah stabil dan tinggi. So sepatutnya you boleh buat declaration of income properly. Tapi T20 selalu kata mereka ni mangsa kepada B40 yang tak bayar cukai. Tak betul tu. That is I beg to differ. Tak betul tu Charles. Sebab saya rasa dalam negara kita ni yang sangat makmur, penuh dengan pembangunan strategik begini, infrastruktur yang bagus, public health yang bagus yang kita bagi kepada rakyat, kita sebenarnya contribute sama-sama. Sama-sama je. Jalan yang sama yang T20 pakai, yang B40 pakai. So, saya tak nampak situ yang mengatakan bahawa T20 can menanggung B40. Tak sebenarnya. Sebab sometimes kalau kita tengok, ada juga anak-anak T20 yang excels in their study. Ada among my friends. Diorang dapat tajaan JPA and MARA. What's your message to the T20? Okay, I just want to send that anggaplah apa yang kita contribute kepada pencukaian negara ni, yang kita bayar ni adalah kita sama-sama contribute. Kita bersama dengan sahabat-sahabat kita, dengan rakyat lain untuk membangunkan negara kita. Yang enjoy juga segala kemudahan semua ni mungkin bukan kita, tapi anak kita, and might be cucu kita. So tak betul tu bila kata T20 tak dapat kelebihan ini. T20 pun merasa yang sama. Macam mana kita nak change the mindset of rakyat Malaysia pembayar cukai ni supaya cukuplah, jangan lari daripada tak bayar cukai. Come forward to pay your tax. LHDN banyak buat inisiatif. Kita start daripada school, daripada anak-anak lagi. Kita buat pendidikan cukai, kita pergi ke universiti sebab kita tahu daripada school and university ni, children kita ni adalah aset kita. Mereka ni adalah bakal wira-wira negara. Bakal pembayar cukai juga. Bakal pembayar cukai. So daripada kecil lagi kita memang dah introduce to them what is percukaian. Macam saya dengan children saya cerita. Saya bebel kat diorang hari-hari. Itu yang diorang kata tadi. Kami nak rakyat Malaysia rasa perasaan kami bila kena bebel dengan Umi tentang percukaian. Tapi it's good because when bila diorang pergi sekolah, bila diorang appreciate buku tu. Sebab diorang tahu buku tu daripada mak ayah diorang yang bayar cukai tu. Kan? So diorang macam, itu yang benda yang saya nak generasi kita ni pupuk anak-anak kita untuk terima percukaian daripada awal. Sebab bila diorang dah diajar daripada awal untuk menerima percukaian, saya tak rasa bila diorang dari jadi remaja, jadi masuk bidang pekerjaan nanti, mereka akan pandang negatif dengan percukaian. Sebab diorang dah dipupuk daripada kanak-kanak lagi. Tengok negara Jepun kan, macam mana diorang develop kebersihan. Diorang start from the kindergarten. Betul tak? Samalah juga dengan Malaysia. Kita dah masukkan silibus percukaian ni dalam silibus anak-anak kita. So daripada kecil sampailah diorang ke universiti, diorang dah nampak dah kepentingan pembayaran cukai ni. So kita dah develop tu setiap hari kita, setiap masa kita bagi tahu bahawa manfaat-manfaat percukaian ni kembali kepada you balik. Kembali juga kepada parents you. Pada tahun 2025 ya, 3.0 sehingga 3.5 juta pembayar cukai individu yang declare. Satu angka yang berangsangkan. Ya, betul. Apa sasaran untuk tahun akan datang? Sasaran kita berharapkan penambahan kepada
kelompok inilah kita harap dapat naik lagi. Of course lah kita nak yang the best lagi kan. So cuma saya nak mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada individu rakyat Malaysia yang keep on coming and declare the income. Actually ini yang kita nak secara pematuhan sukarela ni, Charles. Saya rasa LHDN juga harus mainkan peranan untuk mungkin ubah image dia kepada image more friendly lah katakan. Saya yakin, Charles, your last birthday, bila you punya birthday? February 26. February Terima 26. email. Terima email. Ya. Itu menunjukkan kami memang mesra. Seronok dapat Email daripada LHDN, wishing us itu happy saya setuju birthday. lah. Ya. Ada saya dapat komen juga. LHDN lagi pantas ucap happy birthday daripada husband dan isteri saya. So kita bukan lembaga yang ditakuti. Kita sangat friendly. Come to us. Know us. Fall in love with us. Tapi you kena datang kat kami. Jangan lari. Itu dia. Kalau lari memang tak akan kenalan lembaga hasil. Memang akan kata lembaga hasil ni takut saja. Kalau you datang kat kami, you kenal kami, pasti you akan jatuh cinta dengan kita orang. Baiklah, terima kasih Puan kerana bersama kami dalam Wallet Rakyat hari ini. I hope dalam Wallet Rakyat ini saya harap ada sedikit lah dapat memberi pendedahan sedikit kepada rakyat. Jangan takut untuk datang ke lembaga hasil. Always give your full commitment kepada kita. Kita sebenarnya macam saya cakap lah, Wallet Rakyat ni keluar daripada rakyat, kembali kepada rakyat. Sebab kenapa saya berani cakap begini, Charles? Saya pun rakyat. Okay? Saya pun rakyat. Saya pun bersama dengan rakyat-rakyat Malaysia. Itu saya, thank you. Ya, kita dah faham apa tindakan LHDN ni. Sebenarnya mereka bertindak sebagai pemudacara untuk mengutip cukai, yang mana kita dapat lihat ia akan memberi kesan secara langsung dan tidak langsung kepada kesejahteraan rakyat dan kita sebagai pembayar cukai. Dan pendidikan cukai juga penting kepada semua dan perlu dimulakan dari bangku sekolah lagi. Bah kata pepatah, kalau hendak melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Saya Charles Mohan, ini Wallet Rakyat. Kami bincang, kami faham. Kita jumpa lagi.